bersama dengan Lisbon Hotel telah mengadakan satu program murni, iaitu menyantuni seramai 35 orang anak-anak yatim daripada Rumah Anak Yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Pantai Puteri. Yang mana yang memeranjatkan saya, kemudian ditanya kepada Rumah Anak Yatim ini kali pertama Rumah Anak Yatim ini untuk tahun ini mendapat jemputan berbuka puasa di hotel. Jadi tahniah kepada Melaka Hari ini dan Lisbon Hotel. Dan hari ini berjaya menggembirakan anak-anak asnaf ini, dan insyaAllah saya yakin dan percaya program ini akan dilaksanakan oleh Melaka Hari ini dari tahun ke tahun. Antara sumbangan yang kita sampaikan hari ini, sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim ini dan juga kepada guru-guru yang menjaga mereka di sekolah ini, dan juga kita menyampaikan sedikit khidmat. Dalam Melaka Hari Raya, saya mewakili rakan-rakan dari Lisbon Hotel Melaka hari ini dan juga Rumah Anak Yatim Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Pantai Tanjung Puteri. Dari kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari